Hello, hi, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku nak share dengan korang. Ada satu filem. Filem ni dah agak lama sebab dia keluar tahun 2022. Tapi untuk korang yang belum tengok lagi filem ni, korang pergilah tengok. Sebab cerita ni memang berbaloi untuk tengok. Sebab aku pun baru tengok cerita ni tahun ni. Okay, so cerita ni cerita apa? Kan, cerita ni ada tajuk dia adalah Cadaver. Bayangkan, ada satu kes pembunuhan yang kejam kat luar sana. Polis buntu, tak ada bukti. Tapi ada banduan dekat dalam penjara mengaku yang dialah yang merancang pembunuhan tu. Bukan tu je, dia siap boleh lukis lagi dekat dinding penjara tentang mangsa yang seterusnya. Pelik kan? Persoalan dia, macam mana orang yang berada di balik tirai besi boleh merancang, boleh kawal pembunuhan kat luar dengan tepat? Sihir ke? Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Aisyah Hassan. Hari ni kita nak bedah secara literalnya sebuah filem medical crime thriller Tamil bertajuk Cadaver, dibintangi oleh Amala Pau sebagai Dr. Badra, pakar forensik. So, berbaloi atau tidak korang nak layan filem Cadaver ni? Jom kita bincangkan. Cerita ni fokus kepada watak Dr. Badra, pakar patologi forensik yang sangat bijak. Dia ni jenis kalau tengok mayat, dia tahu mayat makan apa sebelum mati, pukul berapa mayat tu mati, kan? Macam mana mayat tu dibunuh. Basically, mayat tu macam bercakap dengan dia. Sebab itulah tajuk cerita ni. So, Cadaver ni adalah mayat ataupun jenazah yang nak dibedah siasat. So, kita panggil Cadaver. Okay. So, satu hari ada mayat seorang yang berprofil tinggi ditemui. Dipendekkan cerita, ada satu kes berprofil tinggi berlaku. Seorang CEO hospital swasta diculik dan dibunuh dengan kejam. Polis pun pening kepala sebab tak ada petunjuk langsung untuk membantu siasatan. Tapi plot makin gempak berlaku bila ada seorang banduan dalam penjara yang bernama Vetri tiba-tiba mengaku yang dia adalah dalang bagi pembunuhan tu. Tapi macam mana? Malah si Vetri ni dia siap mengaku, dia siap bagi amaran lagi yang akan ada pembunuhan lagi. Polis pun minta bantuan dengan Dr. Badra ni untuk gunakan kepakaran forensik dia bagi pecahkan misteri tu. Macam mana si Vetri ni buat benda ni? Adakah dia ada kembar atau ada polis korup yang tolong dia? Separuh pertama filem ni memang bergerak laju. Kita akan tengok macam mana Dr. Badra mencari clue-clue ataupun bukti yang kecil pada mayat mangsa. Babak ni dia tak sorok filem ni dia tak sorok babak-babak bedah siasat tau. So pada korang yang takut darah, takut dengan nampak jantung-jantung, organ-organ tu, mungkin kena tutup mata sikit. Tapi untuk korang yang suka dengan filem-filem macam CSI yang bergenre macam ni, babak macam ni, memang korang akan layan. Lagi kita siasat, rupa-rupanya kes ni ada kaitan dengan kisah masa lampau Vetri dengan isteri dia Angel yang sangat tragis. Filem ni mula membawa korang masuk ke zon yang penuh emosi dan dendam. Macam biasa, filem Tamil kan ada plot twist dekat second half filem. Bila korang dah rasa siapa pembunuh dia, tiba-tiba plot twist.
Biar betul. Okay, kita masuk ke bab review jujur. Apa yang aku suka pasal filem ni? Yang pertama adalah lakonan Dr. Badra. Lakonan Amala Pau. Dia bawa watak yang tenang tapi tegas. Cerita ni tak perlukan superhero yang bertumbuk. Cukup hanya kebijaksanaan dia. Tu yang memukau. Dan ini adalah antara lakonan terbaik Amala Pau. Yang kedua, aspek forensik yang realistik. Aku puji usaha pengarah sebab dorang buat research yang agak mendalam pasal dunia patologi, terma-terma perubatan dan cara dorang handle mayat-mayat tu nampak legit, bukan sembang kosong. Dan yang ketiga, muzik latar atau BGM. So BGM dia sangat membantu membina suspense. Setiap kali Dr. Badra tengah berfikir atau suspek utama muncul, muzik dia memang buat kita rasa berdebar. Tapi apa yang buatkan filem ni kurang menyengat pula? Yang pertama, twist utama agak klise. Apa dia? Walaupun ada twist dekat hujung cerita, tapi bagi peminat tega filem thriller macam filem dari Korea atau Malayalam, orang akan rasa mungkin motif dendam dia agak tipikal, sesuatu yang kita dah biasa tengok dalam filem Tamil sebelum ni. Yang kedua adalah tempo bahagian flashback. Bila masuk babak flashback atau imbauan masa lalu yang nak menerangkan untuk terangkan pasal kisah cinta Petri dengan isteri dia, kisah cinta dan dendam tu, tempo dia agak lambat sikit. So, macam gelap lah. Rasa macam momentum penyiasatan tadi terganggu sikit. Kesimpulannya, Cadaver ni adalah satu filem thriller yang solid. Dia taklah sampai tahap filem raksasan yang boleh buat korang trauma. Tapi dia tetap ada identiti dia yang tersendiri, terutamanya dari sudut sains forensik. Kalau korang cari filem misteri pembunuhan yang santai, yang korang boleh layan waktu malam, filem ni boleh diluluskan. Jadi, apa rating daripada aku? Aku bagi 7/10. Satu cubaan yang sangat baik oleh Amala Pau selaku penerbit dan pelakon utama untuk filem ni. Korang dah tengok belum filem ni? Cadaver versi Tamil. Ke korang dah tertengok Cadaver versi Norway? Macam aku tadi. Cuba korang komen kat bawah, filem thriller Tamil apa lagi yang korang nak aku review lepas ni. Nanti kita boleh buat review lagi. So korang jangan lupa untuk like, share, komen, dan janganlah lupa untuk subscribe this channel untuk bagi aku semangat lagi buat movie review yang lain. So sampai kita jumpa lagi untuk filem review dan movie review yang seterusnya. Salam sinema dari aku. Ciao.